pun ada lebih sikit. Senangnya menang nombor ekor. Betul lah weh, dia cakap tu betul. Lebih baik kita statue. Habis dengan statue akulah. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni aku terjumpa satu video di mana ada seorang lelaki yang berbangsa Cina. Dia ada explain, katanya ada satu lagu viral dekat TikTok ni, memang ramai gila pakai, ramai gila yang dah menggunakan muzik yang viral ni lah. Katanya lagu ni sebenarnya tak boleh dipakai sesuka hati, especially untuk orang Muslim lah, orang Islam, orang kita jangan pakai. Rupa-rupanya lagu tu adalah lagu yang bermaksud orang Islam tak boleh pakai. Faham tak? Dia ada unsur syirik, ada unsur judi, riba dan sebagainya. So aku nak tengok sama-sama dengan korang. Dan adakah korang pernah pakai lagu ni? Tapi aku rasa adalah yang lalu dekat FYP aku yang mengguna lagu yang dia cakap ni. Okay, so jom kita tengok sama-sama. Mana tahu korang pun ada. Kalau ada, cepat-cepat delete. Jangan dah pakai dah sound ni. Dan beberapa lagi lah video yang katanya tak boleh, orang Islam tidak boleh ya. Statue boleh. Statue. Aku terdemam statue ya sekarang. Okay, jom kita tengok sama-sama. Okay, yang Chinese tu lah. Tapi aku rasa dia dah convert Islam. Ya ke? Suka hati aku. Okay, jom. Kau tengok lah, duk statue. Lagu FYP ni mengandungi unsur syirik, judi dan riba. Kalau awak orang Islam, awak harus berhenti guna trending music ini. 一阴一阳之谓道，仔细东来。 Sebab dia lagu macam rap-rap macam tu. Lagu-lagu yang rap-rap yang macam dia sebut sebiji. So aku rasa mungkin orang Melayu suka lah kan. Ini saya tengok ada banyak orang Islam post video dekat TikTok, lepas tu mereka attach trending music ini. Korang sebenarnya tahu tak music ini tajuk dia pasal apa dan apa message yang dia nak sampaikan dari music ini. Di sini saya nak korang berhenti sekejap, baca betul-betul direct translation lyrics ini. Okay, kita baca lah kan. Budak-budak kampung kami ni suka gantung loket kat leher. Loket giok tu lah. Okay, dulang colok dia punya ni kan, semayang dia kan. Altar pun sedia. Dah besar baru bawa kereta plat putih kuning. Maksudnya apa? Tunduk 3 kali dengan penuh hormat. Dompet pun ada lebih sikit. Senangnya menang nombor ekor. Maksud dia macam tu sia lah. Susahnya tunggu dompet akhir. Datang rezeki kejap. Translation lyrics ini. Lirik bang. Okay, datang rezeki datang. Okay, dia macam faham. Lepas tu kita bacalah kan. Hey, prinsipnya biar duit beranak, rezeki dari segala arah datang, kena belanja dulu baru boleh kumpul balik. Kau tak nak keluar duit, cakap macam cerita hantu. Kali ni terus ngam. Sebab aku belanja untuk kawan. Skill tinggi, hati pun besar. Taruhan kecil tapi 3 kat 9. Bagi balik sikit pada masyarakat dulu. 3 kat 9. Mungkin dia main judi lah kot kan. Okay. Kalau korang tahu bahasa Mandarin, korang akan faham dengar. sebenarnya muzik ini dia penuh dengan maksud yang bercanggah dengan ajaran Islam, termasuk unsur-unsur syirik, judi, riba dan juga prinsip hidup yang bercanggah dengan Islam. Tujuan saya buat video ini sebab saya nak memberi kesedaran kepada orang Islam yang nak menjaga akidah harus menjauhkan daripada unsur-unsur seperti ini. Lagu ini sebenarnya dia telah jadi trending dalam golongan Cina semasa Tahun Baru Cina. So semasa Tahun Baru Cina, banyak orang Cina telah tangkap video dancing ataupun video lain-lain mereka attach dengan lagu ini. Dan saya ada nampak seorang Chinese Muslim sister, dia ada menari dengan lagu ini. Dan saya tahu dia sebenarnya faham bahasa Cina dan pergerakan dia ada matching dengan salah satu lyrics dalam lagu ini serupa dengan sembahyang dalam kepercayaan orang Cina. Korang masih ingat tak masa Tahun Baru Cina ada satu isu yang sangat kecoh pasal garis panduan yang dicadangkan oleh JAKIM dan juga Menteri Agama. Kenapa isu ni banyak kecoh? Kerana ada setengah pemimpin daripada golongan non-Muslim, mereka mengatakan bahawa garis panduan ni tak payah. Orang Islam dengan orang bukan Islam telah belajar macam mana hidup dalam Malaysia berpuluh tahun dan orang Islam Cina, kepercayaan orang Cina. Jadi semasa mereka menyertai acara-acara ataupun perayaan-perayaan orang Cina, tak semestinya mereka faham ada tak ini ada unsur syirik, ada tak ini ada unsur bercanggah dengan akidah Islam.
sebelum kita nak pilih ikut satu trending, kita harus buat kajian dulu sebelum kita buat segala posting dekat social media. Kerana ini bukan hanya efek kita sendiri. Kalau sekarang orang Islam lain follow trending ini sebab telah tengok video awak, sanggup ke kita tanggung dosa ini? Betul. Deep. Sebaik aku tak follow trend-trend mengarut statue. Kau tengok tu statue. Stres lah aku. Benda lain ke nak berstatue? Nah, kenapa? Aku dah kena demam statue. Tolong aku guys. Okay, kita sambung. Ingat tu adik-adik, akak-akak, abang-abang, kalau nak buat trend ke apa, kaji dulu, research dulu macam ni yang dia cakap ni. Okay, sambung. Bukan setakat lagu tu, ada lagi seterusnya lagu viral yang ni, yang pangka pura pangka. Okay, jap. Korang pernah dengar ni lagu macam biasa lah kan? Kalau video ni keluar dekat FYP korang, tolong share Mi Jalo, yang bermaksud aku terus datang. Sebab tu trend ni orang buat seakan menarik seseorang, ibarat orang yang ditarik itu terus datang kepada kita. Tapi tahu tak maksud terus datang dalam lagu ini merujuk kepada apa? Lagu ni tentang seorang perempuan yang dah mempunyai kekasih ataupun suami. Katakan suami, pada masa yang sama perempuan itu ada skandal, iaitu lelaki lain. Apabila suami perempuan tersebut tiada di rumah, terutama pada waktu malam, dia akan terus menghubungi skandal dia untuk datang ke rumah, dan lelaki itu terus datang. Sebab itu di part chorus banyak kali mengulangkan ayat iaitu saya terus datang. Terus datang untuk buat apa? Untuk perkara bermaksud curang di belakang suami. Setiap kali suami perempuan itu tiada di rumah dan sanggup lelaki itu tak tidur malam semata-mata menantikan ajakan daripada perempuan tersebut. Liriknya juga ada meletakkan pandangan terhadap wanita. Dan lagu ini merupakan lagu kebanggaan bagi orang yang menjadi penyondol. Alah, lagu je pun. Ya, memang ia hanyalah lagu. Tapi lagu ni kebanggaan buat penyondol yang bangga bermaksud dengan pasangan kita secara dalam diam, dan pasangan kita pun curang di belakang. So, korang boleh terima. Dan teguran kepada yang buat trend pakai lagu ni, delete lah. Lagi-lagi buat dengan pasangan yang bukan halal. Nampak sweet, tapi sayang, mengundang kemurkaan Allah serta dosa free. Lagi-lagi lelaki yang menari macam sotong dengan penuh gembira dan bangga dalam bermaksiat. Apa-apa pun share kepada orang ramai supaya ramai lagi yang tahu. Cegah yang haram, amalkan kebaikan. Korang pernah dengar lagu ni? Mi Jalo meaning. What's beautiful? Okay, tell me if you're with your man. Betul lah, I'm not jealous at all. Betul, with your man maksudnya. Okay, just asking because I'm sneaky. She loves and I play dumb. She said this is special, but I know I'm other guy. I can tell from her action. Because the time you call me, it isn't normal. I saw you save me under different name on WhatsApp. Betul, dia tukar nama dekat WhatsApp. Okay, crazy girl, you use me to behave. If you know that because of you I'm up all night. You call me when that guy leave and I rush over. Kau call aku bila kau punya husband ataupun partner kau tu keluar, and aku akan terus datang. Mami, I adore you, just tell me what's up. Okay, I'm on my way. You tell me come over here. Oh my god, baru tahu. Kenapa aku dengar? Sebaiknya aku tak dengar sebab dia lalu je. Aku tak pernah buat yang tenung-tenung, tali tu tak ada, tak pernah. So itu adalah lagu yang kedua. Betul lah weh, dan dia cakap tu betul. Lebih baik kita statue. Habis dengan statue akulah. Tak tahulah kenapa ngaku ni tak habis dengan statue. Seterusnya ni apa? Lirik lagu India ni. Okay, penggemar lagu Bollywood harus hati-hati dengan satu lagu ini, karena saya itu dikasih tahu sama teman di India kalau mereka Muslim India sudah tidak mau lagi menyanyikan lagu ini, tapi khusus di lirik ini saja ya, karena ini lagu yang sangat terkenal, apalagi kalau bukan dari filem Rabne Bana Di Jodi yang dimainkan oleh Shah Rukh Khan dan Anushka Sharma. Hampir semua lagu-lagu yang ada di film ini itu booming ya, terkenal. Salah satunya adalah Tujh Mein Rab Dikhta Hai.
Jadi di sini sendiri artinya sebenarnya seperti menyembah kepada manusia. Makanya orang-orang India yang Muslim kalau nyanyi itu cuma gini aja. Tujhme yara me kya karu. Nah, di bagian itunya dia skip. Lirik aslinya tuh begini. Tujhme rab dikhta hai yara me kya karu. Tujhme rab dikhta hai. Tujhme kepadamu Rab Tuhan dikta melihat. Jadi artinya adalah pada dirimu aku melihat Tuhan. Tujhme rab dikta hai. Nah, yara me kya karu. Yara itu artinya wahai kawan. Me kya karu, apa yang harus aku lakukan. Lirik kedua lebih parah lagi. Sajde sajjukta hai. Sajde artinya aku bersujud. Sajde sar jhukta hai, aku bersujud, kepalaku menunduk seperti dalam kurung menyembahmu ya. Yara me kya karu. Nah, ini lagu yang sangat terkenal. Nggak mungkin orang pecinta Bollywood ini nggak tahu lagu ini. Bahkan yang nggak pecinta Bollywood saya yakin tahu lagunya. Kalau kita melihat video klip lagu ini, di situ ada Shah Rukh Khan dan Anushka Sharma, yang mana si Shah Rukh Khan di situ berperan sebagai Surinder Sani dan Anushka menjadi Tani. Jadi si Surinder ini membawa Tani yang lagi ulang. Wih, bahaya lagu-lagu yang kita tak tahu ni memandai-mandai je kita guna, pakai, nyanyi. Okay, so tu sajalah. Last lah ni. Warning, lagu ni tidak kids friendly. Jangan biarkan anak-anak bikin DC ini. Lagu Kutukan Mantan yang aku pernah buat video dulu. Okay. Ya doh. Kau ingat tak dulu? Aku ingat lagu Kutukan Mantan antara lagu yang sangat-sangat tak elok lah maksud dia. So kepada semua yang nak buat trend-trend TikTok ke trend-trend apa ke, kaji dulu lagu apa yang korang nak buat tu. Okay, jangan memandai-mandai. Tolonglah. Dan peringatan ni untuk aku juga. Okay, so aku rasa tu sajalah untuk video kita ni. Aku dah penat dah. Jangan lupa kalau suka video kita, lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jika diri knowledge, stay safe. Bye.